credit scene tu yang banyak bagi aku menyelamatkan ending dia tau. So Creddy has the name, the tech games to aim, from movie reviews to DIY, he's always on the chain. Unboxing gadgets, fixing up the place, a digital guru with a funny face. He dives into the silver screen, a cinematic journey, a vivid scene. Assalamualaikum, hai. Okey, hari ni aku tengok cerita balas balik cerita yang dilakonkan oleh Syukri Yahya ada, Tony Yusof ada, Marissa Yasmin pun ada. Lepas tu ada pelakon perempuan ni lah. Dia biasa berlakon juga. Siapa namanya? Aku lupa pula tiba-tiba. Isha Riana, macam tu lah. Isha Riana. Lepas tu ada Adam Lee, ada Zaru Hussein ataupun Zaru Umbrella, dan adalah lagi beberapa pelakon lain yang berlakon. Lepas tu cerita ni kisah apa? Sebenarnya cerita ni cerita kisah penyiasatan. Dia pasal selepas watak Roslan yang dilakonkan oleh Tony Yusof mati, dibunuh. Mula-mula dia orang ingat heart attack, rupanya dia mati dibunuh. Lepas tu start lah Syukri Yahya sebagai detektif. Dia carilah siapa yang membunuh, dia siasat orang. Adalah beberapa perkara yang berlaku dan so on. Kalau kau nak tahu apa yang berlaku apa semua, kena lagi tengok. Okey lah, aku mula dengan apa yang best mengenai filem ni. First thing first, of course, lakonan Syukri Yahya sangat best bagi aku dalam cerita ni kan. Dia nampak ada karakter tersendiri sebagai seorang detektif yang agak handal lah kiranya kan. Dia peka apa semua. Lepas tu dia ada mainkan macam satu karakter yang menampakkan yang ni adalah detektif. Detektif Zul nama dia. So kat situ kau nampak lah dia ada macam tabiat dia tertentu. Kat situ yang buatkan nampak watak tu special lah. Lepas tu apa juga yang best sebenarnya, perkembangan plot cerita ni tau. Dia pada awalnya setiap orang disyaki ataupun suspek kan, kita diorang just macam tak nampak lah macam motif kan. Tapi sikit demi sikit dia macam reveal apa sebenarnya masalah. Lepas tu setiap orang yang diorang dah syak tu ataupun yang diorang agak tu, dia macam ada motif yang cukup kuat tau untuk dia menjadi pembunuh. So kat situ yang membuatkan kau macam, siapa sebenarnya yang pembunuh kan? Sebab kau dah rasa dah setiap orang ada motif ataupun ada alasan, reason yang sangat kuat lah untuk dia yang bunuh. Kat situ yang agak macam kau agak pening lah mula-mula kan. Cakap siapa yang membunuh sebenar, siapa pembunuh dia. Kat situ quite good bagi aku. Sebab pada awal-awal memang aku tak dapat nak jangkakan lah siapa yang membunuh sebenarnya kan. Lepas tu apa juga yang best, dia ada plot twist. Dan plot twist dia quite good jugalah. Dia ada beberapa plot twist, tapi plot twist yang mula-mula tu just bagi aku biasa je lah. Tapi dia ada certain plot twist yang macam wow. Kat situ yang membuatkan cerita ni sangat-sangat diselamatkan lah kan. Dan apa juga yang best, pelakon lain pun quite good juga bagi aku. Dia punya lakonan, tapi adalah juga pelakon yang kurang sikit lah. Dan apa juga yang lagi best adalah mesej yang dia nak sampaikan sebenarnya. Dan cerita ni mesej dia lebih kuat kepada isu bully kan. Dia tak kira bully di sekolah ke bully di mana, tapi dia lebih, kali ini macam dia lebih pada bully di tempat kerja kan. Dan lepas tu ada isu gangguan seksual, ada isu bos yang tak tentu pasal nak marah apa semua kan. So kat situ orang kata dia ada isu tempat kerja yang penuh toksik. Kat situ quite good lah. Dia punya message tu pun bagi aku agak strong lah kan. Dan tapi apa yang membuatkan tak payahlah, kau ni lepaslah. Sakitlah Lan. Satu sekolah dengan dia dan satu kelas dengan Roslan.
Mesti dia cerita masalah dari awak kan? Yang I tahu I betul-betul cintakan dia. Perempuan tu kelik Tuan Roslan. Tuan Roslan masih simpan kamu, kenapa dia tak buang kamu je? Takkan awak tak nampak siapa yang masuk ke dalam pejabat ni? Seorang aja yang puji Roslan. Diorang suami isteri ni jenis orang yang satu office macam nak runtuh tau. Memang ada masalah bos macam ni. Macam mana hubungan kamu dengan Tuan Roslan? Pada hari Ahad, malam Isnin. Untuk dengar cakap aku. Apa dia? Kejap, Tuan Kamal. Orang tu kejam sangat. Cerita ni tak berapa nak best. First thing first, bagi aku dia punya colour grading sebenarnya sangat fail lah. Bukan sangat fail. Dia colour grading dia sangat biasa tau. Dia macam colour grading yang membuatkan kau tak rasa ni adalah feel sebuah filem tau. Tu yang kadang-kadang kau rasa macam aku ni tengok drama ke ataupun aku tengok filem. Alah, macam tak potong lah kat situ kan. Lepas tu apa yang juga yang tak best, dia tak ada something yang orang kata macam wow factor tau. Aku tak boleh nak uraikan macam mana tau. Tapi bila kau tengok tu, kau rasa macam cerita ni just biasa tau. Kat situ, ya walaupun macam aku cakap kan, dia build up plot ataupun build up setiap masalah ataupun setiap apa berlaku daripada untuk watak-watak tu dengan agak baik. Tapi kau still ada feel yang cerita ni just biasa tau. Tu yang membuatkan aku rasa macam kenapa aku tak rasa cerita ni betul-betul gempak ataupun cerita ni ada something yang orang kata wow factor lah. Lepas tu bila dah masuk second act dan dia dah reveal siapa yang membunuh tu, kau dah start rasa banyak benda yang klise tau. Tu yang macam alah. Aku dah start ada beberapa perkara yang aku dah rasa aku dah boleh agak. Lepas tu kau dah start rasa macam dia macam sepatutnya orang kata ending dia tu makin lama makin mendebarkan ataupun lagi-lagi kisah penyiasatan mungkin akan makin lama makin lebih intens ataupun makin lama makin something yang orang kata rupanya macam ni, rupanya macam tu. Walaupun plot twist tu dia dah bahagi tapi kau masih macam aku rasa macam biasa. Itu yang masalah cerita ni. Aku tak boleh tak tahu nak uraikan macam ni. Kenapa aku dah ada perasaan macam tu. Tapi mungkin lebih kepada colour grading tu sangat mempengaruhi ko. Sebab dia kau rasa feel macam tengok drama kan. Lepas tu apa juga yang lagi tak berapa nak best. Ya, Syukri Yahya dan ada seorang lagi watak ni. Aku lupa lah nama pelakon dia. Polis. Diorang ni macam terlampau baik sangat lah. Memanglah polis baik. Tapi sampaikan kau nak menembak, sepatutnya kau boleh tembak dan kau perlu tembak pun kau tak tembak. Tu cakap macam lah, baik sangat lah. Asal tak tembak je. Kerana tu dia mungkin nak jadikan cerita kan. So, apa lagi yang tak berapa nak best ataupun best. Ya, sebenarnya cerita ni ada credit scene. Dan aku tak rasa macam credit scene pun ada. Sebab, ya walaupun dia tunjuk masa kredit tu lah kan. Sepatutnya tu dikira credit scene. Tapi tu macam, kat situ yang membuatkan sebenarnya credit scene tu yang banyak bagi aku menyelamatkan ending dia tau. Last ending dia, kau dah rasa sangat klise bila dia dah start buka satu persatu apa benda kan. Walaupun ada plot twist. Tapi yang ujung tu, credit scene tu, bagi aku dia sangat-sangat membantu plot ataupun membantu ending dia. Kau buat rasa macam kat sini macam something yang agak mind blown ataupun something yang agak best lah. Ataupun plot twist dia yang agak macam macam tu. Kau macam macam tu dia punya. Dan tapi kat situ pun dia ada sedikit macam plot hole lah. Ada benda yang masih kau macam tapi kenapa dia buat macam tu. Apa-apa pun credit scene dia yang sebenarnya sangat-sangat menyelamatkan aku untuk bagi bintang yang agak lebih sikit. Bukanlah lebih banyak sangat, tapi lebih sikit lah untuk cerita ni. So aku boleh bagi 7.5 bintang per 10. Ya, bukan sebuah drama ataupun bukan sebuah filem yang kau sangat-sangat perlu pergi tengok, tapi
Kalau korang rasa macam bosan dan terasa nak tengok wayang tapi tak tahu nak tengok wayang movie apa, aku rasa cerita ni okey, kau boleh layan dan kau boleh enjoy lah. Tak adalah kau rasa rugi. Kalau grading dia bagi lebih sesuai untuk filem, aku rasa cerita ni tak adalah banyak sangat masalah. Kalau kau rasa review aku membantu korang, pergi tengok ataupun tak cerita Balas Balik ni, aku harap kau dapat subscribe tu channel aku. Boleh like, boleh share, boleh komen video aku. Okay, sekian. Assalamualaikum. Yo, suck it,